Dulu setiap kali Syawal, akulah yang paling tak sabar sebab nak terima duit raya. Sekarang aku pula yang pegang sampul duit raya. Dari yang dulu menerima, sekarang tiba giliran aku memberi. Raya bukan sekadar tradisi, tapi tentang berkongsi kegembiraan, tentang memberi sesuatu yang bermakna kepada insan yang kita sayangi. Melihat senyuman mereka, barulah aku faham satu perkara. Kegembiraan memberi rupanya lebih indah daripada menerima. Lengkapkan persiapan raya anda dengan hadiah yang penuh makna. Dulu kita yang tersenyum menerima, kini giliran kita menceriakan orang lain.